Tuan-tuan, apa berlaku? Nombor satu. Paling besar ni. Paling besar pelanggaran dia apa? Melanggar akta tabung haji itu sendiri. Tuan-tuan tahu dah orang dari segi undang-undang, bila kita luluskan sesuatu akta di tabung di parlimen, itu maknanya apa? Itu maknanya akta itu adalah sesuatu yang diikat dengan undang-undang. Yang meluluskannya dia panggil legislator, iaitu ahli legislatif. Dan setiap orang yang meluluskan itu tahu bahawa ia satu akta yang dipertanggungjawabkan, dan anda kalau melanggar akta itu bermakna anda tidak amanah kepada akta yang diluluskan di dalam parlimen. Okey. Pelanggaran pertama, Seksyen 22. Apa Seksyen 22 mengatakan? Tentang pemberian hibah. Istilah hibah ni dividen lah. Bank dia keluar dividen, tabung haji dia keluar hibah. Hibah tu bahasa Arab. Pemberian. Ya. Ini nombor satu kesalahan jenayah dia. Yang pada perkiraan, ianya satu akta yang diluluskan di parlimen, bolehlah ia dianggapkan sebagai satu pelanggaran besar kepada akta, dan siapa yang bertanggungjawab, orang yang menjaga organisasi itu, yang melanggar undang-undangnya sendiri, adalah satu kesalahan yang paling besar. Bila saya ambil alih, tanggungjawab itu terpikul di atas pundak saya, sebab akta tabung haji itu menyatakan bahawa siapa yang jaga tabung haji ini adalah Menteri Agama. Maka menjadi tanggungjawab saya dan membetulkan akta itu supaya ikut macam mana undang-undang. Ya, itu kerja ahli parlimen, itu kerja menteri. Bukan walk out. 1995, Akta 353. Dalam Seksyen 22 itu menyatakan bahawa syarat mengeluarkan hibah dua. Satu, aset tidak boleh rendah daripada tanggungan. Kedua, mesti ada untung. Finding 2018 menunjukkan kedua-duanya telah dilanggar. Sejak bila dia dilanggar? 2014. Mengapa kita tahu dia dilanggar? Pada tahun 2015, pada 23 Disember 2015. Tahun kewangan 2014, dia keluar 2015. Betulnya tu kan? Bila dia keluar, dia telah memberi hibah dan melanggar satu daripada syaratnya, iaitu aset menjadi waktu itu lebih rendah daripada dia punya tanggungan. Aset dengan tanggung ni, cakap kita senang cakap macam ni lah. Apa yang aset, itu kelebihan kita, hak kita. Apa yang tanggung, yang tu bukan hang punya. Hang kena bayar balik. Antara tanggungan apa dia? Hutang. Itu tanggungan lah. Bukan hang punya, hang kena bagi ke orang. Antara tanggungan ialah duit pendeposit. Yang orang duk simpan dalam tabung haji tu, duit itu adalah tanggungan. Bukan aset. Hang kena bayar. Kalau dia nak keluar, hang kena bayar kat dia. Apa lagi tanggungan? Tanggungannya bila hang rugi. Bila hang punya aset itu jatuh nilai ke, itu hang punya tanggungan tu. Senang cakap lagu tu lah bila saya kata aset dengan tanggungan. Asset and liabilities. Ya? Baik. Waktu itu tanggungan dengan liability berapa? Negatif berapa? 350 juta lah gitu. Dah lari lah.